Korang barang dah sampai dah. Pakcik nak tunjuk ni. Banyak-banyak barang ni kan. Yang ini juga yang menjadi idaman kalbu pakcik. Sebab pakcik suka dia boleh letak macam-macam. Dekat dapur ada dia. Sebab tu pakcik peluk dia. Okey, pakcik nak buka. Jadi korang mesti akan rasa macam baunya barang ni. Sebab barang ni jarang keluar edisi macam ni tau. Dia dulu 10 tahun lepas ada warna merah dengan warna putih. Tapi yang ini warna purple, lawa sangat korang. Bukan datang satu tau, datang 2 set. 2 pieces. Okey. Kalau dari segi balut dia punya packaging dia pun, setiap ni ada dia punya ni tau. Ada plastik dia, jadi tak bercalor. Sebab apa bercalor? Nampaklah dia punya tu lawa macam ni. Pakcik ni untuk apa pakcik? Kenapa ada macam ni bentuk dia? Okey, pakcik nak tunjuk kat korang semua. Cara nak buka dia mudah je nampak ni. Buka macam ni je nampak. Cerita. Yang ini tak perlu korang fikir, alah pakcik tutup dah hilang, manalah anak saya buka, mana dari campaknya terselit-selit. Tak perlu risau sebab dia ada macam ala spring gitu ke sini. Ya, kalau kita letak apa-apa, contohnya letaklah kacang ke, letakkan gula ke apa ke, hanya buka dan dia korang tengok ya, dia inject sendiri macam yang ni kan. Terit. Macam tu nampak. Tada. Jadi kalau kita buka dia tidak akan melantar-lantar. Kalau kita letak sini elok je nampak. Macam tu. So barang dia kat dalam ni korang boleh letak macam-macam. Kadang-kadang 3 in 1 ke 4 in 1, 5 in 1 tu semua boleh letak dalam ni. Jadi memang terbaik. Okey, contohlah macam ni kan. Pakcik nak masak, kita dah buka-buka macam ni kan. Kita buka-buka 2 3 macam ni. Lepas tu kita hanya tutup je, elok je tutup macam ni. Kan ada kawan macam ni kan. Kita tutup macam ni, tutup, tekan macam ni je. Dia bunyi pang macam tu, nampak? Tekan macam ni. Macam tu. Macam itu je. So yang ni boleh stackable, boleh kat atas ni, boleh letak kat sini. Jadi dia boleh dua lapis. Tapi pakcik beritahu yang ni senang. Ni untuk apa pakcik? Untuk pegang. Kalau in case kalau apa-apa kita pergi mana-mana kan, nak makan kacang, kita boleh pegang macam ni, nampak? Elok je. Ataupun kita masukkan satu tempat yang betul-betul dia dekat tepi tu, dia ada satu tempat macam boleh masuk tu kan. Kita masukkan boleh. Tapi tak payahlah, ini memang design dia. Nampak lawa macam ni. Dia eject macam ni. Dan semestinya logo Tupperware tu kat sini. Lepas ni untuk apa pakcik? Yang ini kalau korang jenis yang nak buat kuih siput ke apa ke, tenyih je sini. Tapi ni design lah. Pakcik suka tau macam ni tau. Sebab kadang sudu kita apa ke, kita boleh letak kat sini. Sudu dia sudu kecil lah, kita boleh letak kat sini sudunya. So memang praktikal untuk korang letak kunyit ke, gula ke, garam ke, ajinomoto ke, apa-apa saja. Tepung pun boleh. Jadi dia macam nampak macam ngangang-ngangang gitu, macam buaya. Cek. Tapi pakcik bukan buaya. Okey, nampak macam tu. 1 2 tekan. Macam itu je. So memang menarik dua ni. Okey korang, yang ni pakcik tak banyak tau. Pakcik cakap betul tak banyak. Dalam 15 set macam ni je. Pakcik tak jual satu-satu tau. Pakcik jual 2 macam tu. Nak tahu harga, korang klik dekat bio pakcik. Ada link wasabi pakcik. Korang terus jumpa pakcik. Okey, #pakcik Tupperware.